Tu Mustang. Selamat datang ke Jiwa Camp Sungai Pandan. Yeah. Hai, Assalamualaikum, selamat pagi guys. Berjumpa lagi kita dalam episod yang seru ni. Episod yang seru ni. So sekarang aku berada dekat hadapan rumah Alau. Tu Alau. So kita akan mulakan perjalanan kita. Bermula daripada rumah Alau ni, kita akan menuju ke tujuannya kat mana Jiwa Camp Sungai Pandan. Jiwa Camp, aku lupa tu. Jiwa Camp dekat Kuantan So, kita akan ke sana lah hari ni. Esok ada tempat lain. 4 hari guys. Hai, jumpa lagi. Bye. Kita singgah makan dulu dekat sini. Member dah lapar. Lapar tu. Wow, nice. Makan dulu. Okay guys, makan dulu. Member lapar. Member scam hari ni. Apa dia? Ini member scam pula. Nak mengawal. Zas. Okay, kita dah siap makan dekat cafeteria MDYP. So kita nak teruskan perjalanan menuju ke Sungai Pandan. Ada kata sikit? Berhati-hati di jalan raya. Okay guys, sekarang pukul 9.07. Kita rehat dekat Muazzam, minum air, kita perkenal item bikai Mantap. Kita ke mana ni? Cini kita berhenti isi minyak. Isi minyak, lepas tu terus lagi lah. Terus. Mantap guys. Itu dia sedikit pencerahan daripada saudara Alau. Panas Baik, jumpa lagi. 誰もが望む決まりの展開じゃなくても人生が続く限りふざけた脚本家が書く本はまだまだだらだらと先は長いルー呼びすぎる一人のデスクで磨き出す情景今は離陸でも明後日まで繋がって Okay, minyak sudah penuh. Kita isi dekat Petronas sini. So kita akan ke Gambang. 目の前の光景は全部嘘心の目で見て全くお悲しい顔いつでも迫真のシーンカートがかかればあとは自由よ帰って休みましょう Okay guys, kita berhenti sekejap dekat kedai makan ni. Tak tahu kedai apa. Kita dekat mana ni?
Kita dekat Gambang. Gambang. Dekat Gambang kita nak tapau makanan. Sebab kenyang lagi kita tapau, nanti makan kat sana. Right. Okay guys, kita dah siap tapau makanan. Sekarang niat saya mineral. Lepas tu kita terus pergi campsite. Jumpa dekat campsite nanti. たまにあの日をプレイバック輝きを増せピア色のワンシーン目を背けたくなる黒歴史だけは蓋をして今日もストレスフリー誰もが望む決まりの展開じゃなくても人生が続く限りふざけた脚本科学脚本はまだまだだらだらと先は長いニューヨークすぎる一人のデスクで描き出す情景今は悲劇でも明日明後日までつながって二人で見るサンセット321の合図でフィルムは回り出してカートがかかるまであと何秒演技を続けてよ Okay guys, sekarang kita dekat kaunter. Kita nak daftar. Dan pun dah booking. Ada kedai kopi guys. Kedai kopi Mimpi dan Jiwa. Okay guys, kita dah sampai dekat Jiwa Camping. Jiwa Camping. Ini dah. Ada gerbang Okay, aku bawa kawan jalan-jalan. Kita pergi tengok tapak. Ha? Yang mana ni tadi? Hujan tu. Tapi yang Mustang. Tu Mustang. Selamat datang ke Jiwa Camp Sungai Pandan. Yeah. Kita pergi tengok tapak tu. Ayus. Alif. Yang call tadi saya jawab. Dia. Ni Pak Sam. Jom. Okay. Nanti malam kebudayaan kat sini. Malam ni kita buat malam kebudayaan. Mana? Tak kisah ha. Ini dah abang dapat 2 pokok, abang pun dapat 2 pokok. Baik dengan abang, terima kasih banyak. Cantik. 2 pokok double. Kata abang ha. Nak set up macam mana? Okay, tempat kita camping kita. Oh ni ikut. Okey. Boleh pilih lah mana ni. Okay, tadi kita dah pergi tengok tapak. Memang okey lah tapaknya. Nice. Memang untuk tempat pasang hammock. So kita nak angkat barang ni. Awak pergi kita punya tempat hammocking. Boleh buat air tu, Mat. Macam lagi rumah tu kau Ayo. Sorry, lagi tak ada tayar. Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, kita dah siap pasang hammock. Alhamdulillah settle. Ni hammock aku. Tu hammock Alau. So kita nak pergi rendam. Kenapa kau suka kan? Dah sebab kelakor. Okay guys, jumpa lagi sekejap lagi. Nak siap-siap mandi dulu. Aku sekarang nak pergi toilet. So kita buat review sikit lah. Ni tapak-tapak yang disediakan lah. Banyak lah tapaknya. Tapi tempat yang aku duduk tu memang tempat untuk orang hammock lah. Katanya macam tu. So kita ke toilet dulu. Okay guys, ni lah toilet dia. Mari kita tengok keadaan dekat dalam. Bersih.
Ya, macam mana keadaan dia? Bersih Okay guys. Tak kencing guys. Bilik air dia tak jauh guys Ni bilik air Tampak camping aku, tampak aku gantung hemok. Tu dekat sana. Dekat situ tempat aku gantung hemok. Tak jauh lah. Jalan kaki sikit lah, jangan malas sangat. Tu. Ni toilet. Dan dekat sana tempat kita hemok. Right. Tu dia Mamat. Ada air pancut. Air pancut boleh lah. Tu dia dekat sungai dia. Buat celok kaki. Okay guys, ini dia punya air terjun lah. Air terjun yang ada dekat Jiwa Campsite. So korang kena menapak lah. Kalau daripada jiwa camp tu, kena menapak jauh juga lah untuk sampai dekat air terjun. Ya. So aku nak turun kejap berendam. Baik. Member biasa. Biasa member kita berendam. Baik. Best guys. Wow. Natural massage. Aduh. Spiderman. Okay guys, kita dah siap. Okay, macam dah puas lah, walaupun sebenarnya tak puas. Jadi kita nak balik ke campsite. Kita nak buat air, lepak-lepak. Tengok nanti macam mana, turun balik ke ataupun terus tidur ke macam mana, bergantung pada alam lah. Okay, aku belanja kau orang last. Tu dia view dia. Ni kita alam 5/10 lah. Ya, kecewa tak ada kecewa sangat, okey lah. Ini okey, dekat campsite je. Kembar. Woohoo, nice. Okay guys, ciao. Okay guys, kita dah ada kat campsite. Tadi kita dah mandi kat sana, penat balik. Jadi kita masak air dulu. So hari ni no kopi-kopi. Kita ada air specialnya. Air teh. Halo buat air teh. Okay guys, sekarang dah pukul 7.22 So owner campsite cakap dia akan on lah lampu. Kita nampak tu ada lampu-lampu ni. Pukul 7 dia akan on sampai 7 pagi. Ada plug point. Setiap tapak kemah dia ada sediakan plug point. Pun sama lah pukul 7 sampai 7 pagi, 7 petang, 7 pagi macam tu lah. Okay, kita akan tidur kat sini je lah. Mantap tak? Mantap kan? Alright, jumpa lagi malam nanti, tengok apa aktiviti kita. Mungkin tidur je kot. Bye.
Dah azan guys. Semayang dulu. Semayang malam dulu guys.